Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni is vlog raya. Saja je nak record. Aku tak tahu aku post ke tak, tapi aku saja je lah record moment. Okay. So hari ni menu kita is ayam masak merah and nasi tomato untuk berbuka. Zara tengah tengok TV. Adam, puasa ke tak? Puasa. Sekejap lagi berbuka nak makan apa? Tak terfikir lagi. Tak terfikir. Okey. Ama? Ama puasa tak? Tidak. Okey, so dekat sini kita ada dayang-dayang dapur. Maklum di tengah potong timun. Potong yang kecil-kecil ni. Untuk buat apa? Acar sayur. Untuk nasi tomato. Maisara tengah Potong bawang. potong bawang. Untuk apa bawang tu? Aku tak tahu. Dia pun tak tahu. Okay. This is my mommy. Mami tengah potong daging untuk apa tu? Buat rendang. Buat rendang. Rendang ke kari? Kari. Silap. Ni Mak Ti tengah goreng ayam untuk ayam masak merah. Ayam masak merah Mak Ti yang pelaris apa. Okay, so kita ada Latte. nasi Empik. Ada ayam masak merah. lagi. Tomato. Wow. Acar sayur. Lemang. Lagi. Murtabak. Ni murtabak apa? Ayam. Ada daging, ada ayam. Tak tahu lah mana satu daging, satu ayam. Ni ditaja oleh Tilang ditaja oleh esok. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga dimurahkan rezeki dan kesihatan. Amin. Dia mau jalan lah. Mana jalan? Sini dia. Kita selfie di malam raya. Dia nak pergi ke orang tu? Tiba-tiba dia Nampak tu tak? Apa pula? Bukan. Dekat. Tak ni. Kau rekod dekat. Mam. Malam raya baru nampak muka dia. Tu pun ngantuk. Macam mana? Tengok muka barai. Baru balik kerja. Mana si Izara Delisha? Oh, dalam tu. Dia nak makan aja aku ah. Tak ada dah. Malam raya dah dapat dah duit raya daripada Baba. Kan. Lambat Thank kan? you Baba. Balik dia. Okay guys, so kita kembali dalam aktiviti wajib malam raya. Alah, muka aku buruk lah. Malam ni. Tenang. Banyak kau artis. So kita nak pakai inai. Kita ada dua jenis. Satu
ni cepat kering dengan satu yang lambat kering. Tapi colour dia tak lawa. Cik Tan ni colour dia macam pudar-pudar sikit. Kalau yang ni lawa. Tapi dia lambat kering. So kita pakai ni lawa lambat kering. Okay. So aku nak record momen ni tapi aku tak larat. So pinggang. Hi guys, good morning. So hari ni hari raya. So sekarang ni pukul 10.20. Kita orang akan pergi rumah nenek lepas Zuhur macam tu. So sekarang ni tak siap lagi. Semua orang tak siap lagi. So semua orang tengah relax sebab hari ni satu rumah je, arwah Wan dah tak ada. So memang kita akan berkumpul dekat rumah nenek saja. So jom kita tengok menu apa yang ada dekat bawah. So ni lauk kita pagi ni. Ada ketupat palas, ada rendang, ada kuah kacang, ada lemang, ada ayam masak merah, ada murtabak semalam. Ni dua ni lauk semalam. Kita nak habiskan hari ni. Ada cinta hati. Ada budak busyuk. Budak busyuk baru bangun. Dia tengah makan. Jadi kita makan. Lepas satu lagi menu. So ini my favourite. So kalau tiap-tiap tahun raya memang arwah Wan akan buat and aku akan makan. And then kita ada lontong. Ni nak makan dengan kuah lodeh tu. So jomlah kita makan ya. Siap. Seribu je. Mak Ngah ketibaan Mak Ngah yang ditunggu-tunggu. Hai. Tangan busuk. Ya, salam. Ada raya tak? Ya. Dia baru tidur kan? Ya, baru bangun. Tapi dia dengar suara orang tu daripada dalam perut. Ya nak, semua pun tak siap lagi. Apa kita tengok bangga tidur je kat atas. Kakak salam. Salam Mak Ngah. Mana? Nampak kau lah. Salam Mak Ngah. Salam Mak Ngah. Salam Mak Ngah. Salam. Salam Mak Ngah. Salam lah. Kenapa dia tak suka dengan Mak Ngah ni? Ya Allah. Mak Ngah kau dah lawa-lawa dah. Ambil je. Tak nak ambil. Ambil. Cepatlah kakak. Sebab orang tengah pandai dia perhatikan dia. Dia lari Ana. Dia tengok usuk. Kau tengok maklum kau. Macam mana? Carokan. Cepat. Ambil. Cakap apa kat Mak Ngah? Dia senyum. Dapat record. Cepatlah. Cepatlah ambil kat Mak Ngah. Jangan bagi. Yo, oh susah sangat. Okey, terima kasih Mak Ngah. Cakap. Salam. Salam dulu. Salam Mak Ngah. Kakak salam. Salam. Bang ada sampai. Bang makan apa? Buat bang atas nono lah. Kau makan apa? Kasih tomato. Ni menu hari ni.
Ada ayam masak merah. Masak merah ke masak sambal? So ada kari daging. Hilang tak ada? Takut dia tergolek. Jadi kari. Buah. Tidur. Dia nak tekan gambar tidur pula. Tengah makan. Kita makan masak tomato. Apa dah? Masak Okey. Tak, ni bukan gambar, ni video. Video. Oh, dia cakap tadi video. Selamat Hari Raya Datuk Zain Batin. Teguh atuk dia nak lupa. Nak pandai tu. Kenapa? Dia buat silap. Dah. Abdul yang main tu. Apa sebab dia? Dia nak tidur dah kan? Oh, dia nak tidur.
Tak. Yang budak-budak ni punya. Lakon balik. Berapa apa? Lakon balik video. Beli barang kau nak baca lah. Salam. No. Don't play now. Okey. Ryan. Okey lah tu Amal. Okey lah. Kaget. Kaget. Okey. Tak apa. Sama. Macam mana nak keluar dah? Ada? Ha? Asu. Lain-lain. Asu. Ambil sama sama. Tak apa. Okey. Kesilapan. Okey. Boleh main kali. Sama. Wah. Apa kita mak aku dah? Mak aku banyak buat Leo. Tanya film apa ada. Dan Amal jangan kamera. Mana? Nak pilih kandung. Oh, pandai pilih. Okey, Ryan. Ryan. Asyik. Kau tendang terus orang tu ya. Boleh saya abang dan kakak lekuk. Okey. Sama air raya. Sikit. Sama air raya. Choose one. Alah, dia baru kerja sama. Ha? Enggak kejut lagi. Alah. Don't go. Yeah. I want to go there. Raya je. Aje. Kenapa tahan? Kita dah lagi ke bawah. Yalah, betul-betul lah tu. Okey, boleh. Air makan bati. Ada bati. Panjang lah. Tak. Macam sampai peluk dia. Aduh, ya Bella. Tangan tu. Kakak.
bukan. Sekarang kita dekat Coffee Bean. Kita nak akhiri hari raya kita dengan air Coffee Bean. Membalung dengan Kak Nga, dengan Amma busuk, dengan Afwa. Ya Allah. So, kita beli ni tadi, pure double chocolate, royal chocolate cake dengan black forest. Kita tunggu kejap lagi sampai. Lapar ke? Ya, lapar. Jom dekat.